Bila KWSP umumkan pada tahun 2020 yang ramai orang boleh keluarkan duit daripada akaun 2, ramai yang ambil keputusan untuk keluarkan duit tersebut dan alihkan ke dalam bentuk emas. Jadi pada tahun itu, siapa yang beli gold bar 100 gram ini harganya sekitar RM23,000 sahaja. Dengan harga per gramnya adalah sekitar RM230. Selepas 5 tahun, harga gold bar 100 gram ini telah pun meningkat kepada RM50,000, iaitu dengan peningkatan harga sebanyak RM27,000 dalam masa 5 tahun. Kalaulah RM23,000 itu dibiarkan dalam KWSP sahaja, adakah anda akan dapat pertambahan sebanyak itu? Jawapannya sudah pasti tidak. Jadi kesimpulannya, nilai duit RM23,000 5 tahun yang lalu sudah pun hilang kuasa beli dalam jumlah yang agak banyak. Dengan kata lain, dengan RM23,000 sekarang, anda hanya mampu beli 50 gram emas sahaja berbanding dengan 5 tahun yang lalu yang dapat 100 gram emas. Ambil pengajaran daripada kisah ini dan bertindak dengan segera. Alihkan sebahagian simpanan tumpuan ke dalam bentuk emas untuk lindungi daripada inflasi. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.